Assalamualaikum. Hai. Sejarah tingkatan 4, subtopik 3.4, kebangkitan Jepun di Asia Pasifik. Semasa Eropah sedang berperang, Jepun pun pasang niat nak menjadi abang kawasan di benua Asia. Jepun sangat memerlukan bahan mentah demi sektor perindustrian mereka supaya dapat mengurangkan pergantungan kepada kuasa barat. Jepun siap melaungkan propaganda Order Baharu Asia, kononnya nak mengembangkan kuasa, mencapai kebebasan ekonomi dan menentang imperialis barat di Asia. Semasa ini, kuasa barat nampak Jepun ni semakin bahaya. Maka pihak barat mengenakan sekatan ekonomi sampai menyebabkan Jepun kekurangan bahan mentah. Keadaan yang terdesak ini memaksa Jepun merancang penaklukan ke wilayah selatan Asia Tenggara demi membolot sumber alam yang kaya macam biji timah, getah dan petroleum. Terus Jepun melancarkan serangan ke atas tanah Melayu dan juga pangkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pearl Harbor, Hawaii. Tindakan serangan inilah yang secara rasmi membawa kepada penglibatan Amerika Syarikat secara langsung dalam Perang Dunia Kedua. Dengan berbekalkan strategi tentera yang sangat cekap, Jepun akhirnya berjaya membentuk sebuah empayar yang sangat luas di Asia Pasifik. Nampak tak macam mana ketamakan kuasa dan sekatan ekonomi boleh mengheret seluruh dunia ke kancah peperangan? Okey, jom kita uji minda. Soalan 1. Senaraikan dua faktor perluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik. Jawapannya ialah keperluan perindustrian dan perluasan kuasa menerusi propaganda Order Baharu Asia. Soalan kedua, jelaskan matlamat propaganda Order Baharu Asia yang diperkenalkan oleh Jepun. Jawapannya ialah propaganda Order Baharu Asia bertujuan untuk mengembangkan kuasa, mencapai kebebasan ekonomi dan menentang imperialis barat di Asia. Soalan ketiga, bagaimanakah tindakan sekatan ekonomi oleh kuasa barat menjadi punca bermulanya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik? Jawapannya ialah sekatan ekonomi menyebabkan Jepun kekurangan bahan mentah dan seterusnya memaksa Jepun mencari jalan keluar dengan merancang penaklukan wilayah di Asia Tenggara yang kaya dengan pelbagai sumber alam. Okay, that's all for now. Thank you.